Teknik pajak boleh gandakan emas? Betul ke? Jawapan jujurnya, ramai yang silap faham tuan puan. Patut ke kita pajak emas, dapat duit, beli emas lagi? Nampak bijak tuan puan? Tapi ada 3 masalah besar dengan kaedah ini. Masalah yang pertama, teknik ini tak tambah gram emas pun tuan puan, tapi menambah hutang. Aset tak bertambah, liability yang membesar. Masalah kedua, kos arwah tinggi sebenarnya. 12 ke 15% setahun. Memang lebih murah daripada kad kredit. Tapi untuk kaedah yang tak menambahkan aset, ia adalah mahal tuan puan. Masalah ketiga, teknik ini sering dimanipulasi. Jualan emas naik, tetapi pembeli terperangkap dengan hutang. Ada yang nampak macam dipegang 1 kilo emas, tapi hakikatnya tak sampai 300 gram pun yang jadi milik dia. Untung sikit, tapi risiko sangat besar. Kalau betul nak gandakan emas, kaedahnya hanya satu. Tambahkan ilmu, tambahkan pendapatan, dan disiplin dalam menabung. Gunakan cara paling selamat. Beli, simpan dan konsisten. Account Get Public Gold bantu anda menabung emas sikit demi sedikit. Tapi bila anda set auto debit gap, dia bantu anda kekal disiplin dalam menyimpan emas. Dalam dunia emas, yang menang bukan yang cepat tapi yang konsisten dan bebas hutang. Kalau nak simpan emas dengan cara betul dan selamat, isi borang sign up. Saya akan bantu daftar akaun anda percuma hari ini juga. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.